Program Pembangunan Insan Terpilih Madani (PPITM) adalah sebuah inisiatif pembangunan insan yang bertujuan untuk memperkasakan jati diri anak-anak asnaf yang terpilih agar mereka mampu mencapai potensi diri secara holistik. Program ini merupakan cetusan idea oleh Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamarudin bin Hussein, Pengarah Merangkap Pengerusi Eksekutif FCOEE, dan Yang Berbahagia Datin Nurida binti Yaman sebagai penasihat program FCOEE. PPITM Fasa 1 merupakan projek perintis yang melibatkan 43 orang murid, 43 orang guru yang dinamakan Ketua Pemangkin Pembangunan Insan Terpilih Madani KKPITM dari 42 buah sekolah dan 94 orang mahasiswa UNIMAP yang dikenali sebagai Rakan Pemangkin Pembangunan Insan Terpilih Madani RPPITM. Program ini dianjurkan oleh FCOEE dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Falsafah program ini: berilah pancing agar dapat ilmu dan mendapat lebih banyak ikan secara berterusan. Menggambarkan pendekatan mendidik dan berdikari dan berdaya saing melalui ilmu pengetahuan serta kemahiran. Saya Nurul Ashikin binti Suhaimi, berumur 18 tahun. Sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5, saya bersekolah di SMK Berseri dan Alhamdulillah saya memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM iaitu 9A. Kehidupan harian saya boleh katakan tolong mak, bimbing adik-adik buat homework. Kalau ada masa juga, saya boleh rujuk balik buku-buku, semak balik topik-topik yang dah belajar sebelum ni supaya dapat ingat balik. Kemudian kami juga tak mampu nak beli buku latihan ataupun buku rujukan luar. Saya gunakan sepenuhnya bahan ataupun modul-modul belajar yang cikgu sediakan kat sekolah melalui program PPITM. Contohnya, program pertama saya hadir itu Tautan Hati. Program ni first time jumpa dengan kakak RPPITM, berkenalan, bantu anak-anak asnaf, pelajar-pelajar asnaf ni untuk sambung belajar. Saya ibu kepada pelajar yang bernama Nur Ashikin binti Suhaimi untuk FCOEE, yang mana kami pernah bersama mengikuti program. Program tu sedikit banyak memberi manfaat dan kesedaran tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Pada ibu bapa untuk program seterusnya ITM Fasa 2 agar mengambil peluang dan luangkan sedikit masa untuk hadir ke program tersebut bersama anak-anak kita.